Saya rasa raya tahun ni memang fikir konsert je lah. Saya rasa habis-habis pun sebelah pagi je kot kita beraya. Lepas tu dah fikir dah macam mana nak buat persediaan untuk konsert. Oh, raya tahun ni saya punya fokus saya pasal konsert je sekarang ni. Saya terfikir macam mana nak buat persediaan untuk konsert kita dengan latihan yang akan dah tersusun jadualnya. Dan kalau ikutkan tinggal lebih kurang daripada 33 hari lebih kurang untuk konsert pertama bagi KRU di Axiata Arena. Jadi bagi saya rasa raya tahun ni memang fikir konsert je lah. Saya rasa habis-habis pun sebelah pagi je kot kita beraya. Lepas tu dah fikir dah macam mana nak buat persediaan untuk konsert. Persiapan tahun ni sebenarnya tak ada apa sangat kerana baju-baju pun dapat sponsor macam ni Hijabista bagi tajaan. Jadi ada 6 set ni. Jadi saya boleh raya pertama sampai raya ke-6 dah ada dah. Baju saya dah tersusun. Jadi apa yang saya rasa untuk tahun ni selain daripada konsert ni, kami akan keluarkan album kami juga. Album berjudul Kaset yang lama dinantikan oleh peminat. Kita akan ada 10 lagu yang kita termasuk dalam album ini dan ianya akan dikeluarkan dalam bentuk CD dan kaset juga. Jadi itu yang menarik tentang apa yang kita akan aktiviti kami sepanjang bulan Syawal ini. Satu album, keduanya konsert. Kepada semua penonton, pengikut dan juga pembaca Boom, saya Norman daripada Kumpulan KRU yang ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan semoga berbahagia bersama keluarga dan kawan rakan-rakan yang tersayang.